Okay, bleeding ataupun spotting ke masa kita first trimester, iaitu kurang daripada 13 minggu. Okay, saya Dr. Ainun, ya, doktor residen dan juga owner klinik Cybermedic Puncak Bougainvillea Kuala Kangsar. Okay, bleeding ataupun spotting ke masa kita first trimester, iaitu kurang daripada 13 minggu, ada beberapa orang kata diagnosis yang mungkin menyebabkan ia terjadi. Yang pertama kadang-kadang adalah implantation bleeding ataupun orang kata bleeding coklat-coklat disebabkan baby tu, fetus tu menempel pada dinding rahim macam ni kan. So ni rahim kita, so masa baby tu menempel tu dia menyebabkan ada sedikit bleeding waktu penempelan tu berlaku. Yang ni taklah bahaya, selagi ni tak ada sakit perut pun dia akan berhenti sendirilah mandi coklat lepas beberapa hari. Ada juga sampai kadang-kadang dekat seminggu tapi dia tak ada sakit perut, dia sikit-sikit aja. Okey, tapi bagi yang orang kata yang bleeding yang banyak diikuti dengan sakit perut yang banyak, kita bimbang takut threatened miscarriage. Threatened miscarriage ni apa? Kehamilan terancam. Ya, yang mana simptom dia lebih teruk daripada yang tadi tu. Yang tu kena pergi check lah puan, mungkin seminggu atau 2 minggu sekali kena pergi scan balik puan. So, yang ketiga kita takut ectopic pregnancy ataupun kehamilan luar